Cuba korang komen, apa menu yang paling favourite korang di Oriental Kopi? Korang perasan tak, baru beberapa tahun yang lepas, Oriental Kopi membuka cawangan yang pertama. Tapi hari ini, sedar tak sedar, mereka dah berubah menjadi sebuah empire bisnes yang luar biasa. Dan pada 27 Julai 2021, mereka pernah mencatatkan Malaysia Book of Record, iaitu thickest egg tart and most number of egg tart sold. Dan baru-baru ini juga, pada 1 Mei 2026, mereka mencatatkan Guinness World Record untuk jualan nasi lemak sebanyak 11,446 paket dalam masa 8 jam sahaja. Kisah mereka bermula daripada sebuah kedai sewa di Johor Jaya, bermula pada tahun 2020. Lepas tu, mereka kuatkan strategi dan cuba nasib buka cawangan kedua dekat Mid Valley South Quay masa pertengahan 2021. Menariknya, dalam masa yang sangat singkat, mereka berjaya buktikan yang kedai kopi lokal pun mampu raih untung bersih sebanyak 43 juta ringgit dalam masa setahun. Disebabkan itu, ramai mula tertanya-tanya, siapakah watak utama di sebalik kejayaan yang luar biasa ni? Beliau adalah pengasas utama, Datuk Kelvin Chan. Beliau bermula dari bawah. Sebelum membina empayar makanan, beliau dulu bekerja sebagai jurujual telefon bimbit pada tahun 1999. Tapi disebabkan ada jiwa usahawan yang kuat, beliau nekat tubuhkan syarikat telekomunikasi sendiri. Sehingga pada tahun 2018, beliau ambil keputusan untuk beralih ke industri F&B dengan mengasaskan jenama Bubble Tea Black Whale bersama adiknya Chan Yen Min. Dari situlah beliau mula menimba ilmu dan selok-belok industri makanan sebelum mengasaskan Oriental Kopi. Disebabkan latar belakang engineering ini, mereka berjaya mengasaskan satu sistem operasi kedai yang sangat sistematik. Selain daripada sistem operasi yang mantap, kekuatan utama Oriental Kopi sebenarnya terletak pada keaslian menu mereka yang diinspirasikan daripada warisan makanan Hainan. Sejarahnya bermula apabila chef utama mereka merantau ke seluruh Asia Tenggara apabila bekerja sebagai sebuah chef di atas kapal. Pengalaman memasak hidangan barat di laut telah mencetuskan idea untuk menggabungkan cita rasa barat dan Cina. Gabungan unik itulah yang melahirkan pastry signature mereka yang sangat popular sampai sekarang, iaitu polo bun dan egg tart. Malah, kopi mereka juga dibancur menggunakan teknik tradisional dengan gabungan biji kopi Arabica, Robusta dan Liberica untuk rasa pekat dan asli. Jadi, keunikan masakan Nanyang, pastry dan pencuci mulut Tong Shui inilah berjaya menarik pelanggan sehingga mereka tak harapkan jualan di kedai sahaja, malah turut mengeluarkan produk paket FMCG ke pasaran meluas. Hasil daripada strategi gabungan rasa tradisional dan sistem pengurusan moden ini, total jualan mereka melonjak naik sehingga 277 juta ringgit. Mesti korang semua pernah try Oriental Kopi kan? Cuba korang komen, apa menu yang paling favourite korang di Oriental Kopi?